Cara membuat ketupat, guys. Ini adalah tutorial cara membuat ketupat. Ketupat daun kelapa. Ada juga ketupat daun palas, tapi kita tak pandai, guys. Ini saja yang kita pandai, guys. Daun palas itu lain pula caranya, ini lain pula caranya. Ini lama punya. Ini cara lama, guys. Tuang dulu dari side ni kan. Enggak upah kok. Ya upah. Biasanya sate. Tu tuang sate ada semua. Sate. Lagi sate dengan dia. Lah cila iwan ada kena jual gampang tu mengawak lah. Cari buat. Lagi kan sate pepang ni lah. Ini lah. Ini ada kena jual kan lah. Pandai lah awak tinggal macam mana pandai. Mia tu pinggan tu Mia. Pinggan. Ketupat sobek deh. Pinggan sobek deh. Baca sungguh terletak aku baca. Ada semuanya menunjukkan itu agak gue tinggal kerja awak deh. Nah, ini permulaannya, cara membuat ketupat. Pusing 3 kali. Nah, nih. Nah, cepat, laju. Nah, dah siap. Cara membuat ketupat, guys. Kalau nak pandai membuat ketupat, jujuang ke lempang mama. Yang tu kecil kan bertih no? Iya. Nengko. Pandai coba apa mesti pandai harus pandai buat ketupat kok. Nanti dimasukkan beras dalam nih. Nak masukkan beras pulut, nak masukkan beras biasa. Kalau beras pulut kita bagi santan sedikit. Nama ada ketupat santan. Ini namanya ketupat lontong biasa. Ketupat gulai. Nanti buat masalah lontong, toco ke. Nanti dia pulang. Pulang mana? Pulang. Aku rumah kerja lah. Ma. Pulang kerja dong. Ini. Iya tu rumah ni kerja lah. Nggak pulang. Dulu duduk siko santai lo. Matang lagi. Kontol royong, buat ketupat. Siap 3 guys. Nih guys. Tinggal isi je nanti. Ketupat lontong, ketupat santan. Ini nak buat dah, ni daunnya, daun kelapa. Nasi nak okey lah, okey orang nak kejuan nah. Gua menunggu tu lah, lepas sang. Kiri tu. Nanti kalau buat ketupat pulut, beli durian, makan dengan durian. Durian nak mesti dia berarti mahal. Iya, dia sama payahnya bu. Masalah mahal. Iya, cukup lagi lebih banyak ni. Tapi Ini guys. sila mainnya. Bisa orang lawan kan. Soalnya suka wedo kan. Tak punya nama. Okey ni buyan je. Mau ni buyan dah je. PS kali okey dah. Nanti berasnya masuk mana? Berasnya lalu mana? Ni nak. Mana? Palu ni. Oh, situ beras. Sini beras dah. Sini beras lah. Masuk beras itu. Jangan banyak sangat beras dah. Bawa suku. Pakai dolai punya. 2 suku kan? Suku ni kan? Dolai daun. Dolai daun. Berasnya jangan banyak sangat, nanti keras. Tak sedap. Ni mesti tu mana? Mesti bandainya. Dah siap guys. Dah 5 guys.
Dah 5. Dan ini diwonya. Nih, 6 guys. Dah 6. Ini sih dia. Dah 6, 7 guys. Dah 7. 8 ini guys. Cara buat ketupat. Cara membuat ketupat. Ini tutorial dia, cara dia. Sapit na bangun tahan kaya ngayon. Dah. Sapit tadi. Pi. Kabali niya mo to ko lang. Kau mo lihat ko lang. Gandang mo. Nya malamang na mo pajaran mo. Lamang di ko bo sutan niya rin mali. Kabali lamang jang mo kan pai ko. Itu sutan. Rumah ko nanti ko beli mas. Nda ka bo man lang gumah ka dai ko to. Lambo alin. Nya lambo lamang ko lang. Dik na. Oh, lah sudah. Tiyo na din na beli deh. Apa? Abang. Alim. Alin sutan alin lambo lamang ko lang. Tapi kena lamang. Kadang tadi. Lain aja kadang. Kalau meladon mah bisa kan. Pandai kau saya bayar ni? Hah? Pandai kau bayar? Tak. Kapan nyawa mana benda Pandai. Menjahit pandai. Menjahit pandai tu. Sabu yang ada baju tu dia suka. Allah benda ni. Mau baca. Ada deh. Saya yang baca lah aku kelempong mak ni. Kelempong apa je juang se. Nana juga mantu ya. Benda dah. Petang dan tolong lo te goncek sampai lo tidak tahu lo. Kini kau te bolo lihat rezeki na dengan kami. Malah bunda mah. Ui, Eka. Pui. ui. Eka siput. Ui nak tu si Zul. Anu ada balik. Itu tolong ke tu. Pilo ke tolongan. Soyo aja. Kini nak nang le sang le nan sutan ni nya.